Dolls, it's your girl Ain. So for this series, kita akan terjah orang untuk cari siapa nak lepak with me. So, let's go. Follow me. Faster. Oh, I macam dah jumpa. Let's go. Excuse me. Lepak with me. Hi beautiful. Apa khabar? Khabar baik. So Sherry, now you are here. I nak tanya satu soalan ni. Kita hidup di dunia, cik, yang penuh pancaroba ni tau. So kalau you boleh pilih lah di antara duit ataupun happiness. Okay, kita bagi situasi lah. You memang banyak duit, you memang kaya raya, tapi you asyik always stress. You macam tak happy lah, you macam... Oh, alah. Dia macam tu, dia terlampau stres. And then lagi satu, kau memang happy, kau memang la. Tapi duit kosong. Dia macam ni lah. Hidup ni kita kena sederhana je. Maksudnya kita pakai ataupun kita happy dengan apa yang kita ada. Setuju. Kalau orang tanya nak ada duit tu, of course semua orang nak ada duit, betul? Betul. Ya. Tapi macam I lah, I choose happiness. Walaupun tak ada duit. Tapi betul Ya. Cuba you fikir, dulu masa sekolah kan, kita tak ada duit. Betul. Tapi kita ada je cara untuk pergi holiday. Yes. Happy, tak fikir pasal bil, nak bayar bil rumah ke apa kan. But our life happy, right? Betul. Actually aku setuju. Sebab for me, time also is everything for me. Kalau aku tak ada masa untuk diri aku duk kejar duit. Betul. Tak happy buat apa? Betul tak? Okay, so now that you say that kegembiraan membawa kita kebahagiaan kan? But in you punya definasi, what would you consider success for yourself? Macam sekarang ni, I would say you memang sangat successful. Like everyone kenal you. Siapa je tak kenal Syahri Al-Haddad? Kenal kan? Tanya dia dulu. Kenal kan? Tanya dia, kenal tak? What you macam consider, I made it? I punya impian daripada kecil memang jadi seorang pelakon. Memang daripada kecil lah? Ingat umur 5 tahun bila kita tengok TV tu, kita dah terpesona dah dengan aura-aura pelakon dekat situ. So kita macam, cita-citaku adalah untuk jadi seorang pelakon. Tanda nokta, tiada kedua. Tapi siapa that actress or actor yang you memang, I want to be like that? Okay, dulu kita selalu tengok cerita Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kan. Lepas tu bila dah masuk ke era 90-an, so banyaklah antara pelakon yang kita tengok macam wah hebatnya berlakon kan. Bila kita dah minat untuk jadi pelakon tu daripada dulu, bila cita-cita kita tercapai, jadi seorang pelakon, of course lah itu tanda bangga untuk diri sendiri sebenarnya. Sebab dulu mak I tak suka tau jadi pelakon. Kenapa? Ibu-ibu dulu kan very konservatif. Kalau dia nak anak belajar, mesti dia nak suruh belajar jadi pakai IT ke. Kita pula nak belajar teater. Dia macam apa ni nak belajar berlakon? Mana ada orang belajar berlakon? So, apa yang kita buat ni adalah untuk kita tunjuk pada ibu bapa kita yang macam, okay, this is what I want. So, bila I dah berjaya ni, I sebenarnya nak banggakan you je. Apa yang you rasa macam turning point waktu your mom finally got your back? Approve. Dia bila first dia datang show teater I dekat Suara dulu. Bayangkanlah mak aku ni bukannya faham pun dia tengok show teater kan. Walaupun lepas tu aku tanya, Ubi faham ke cerita tu? Tahu aku, tak faham. Tengok kau je. Bila dia datang tu, itu memang rasa macam... Itu adalah rasa macam... Sebab dulu dia tak suka, tapi sekarang ni setiap show dia akan datang, tak pernah miss. Sweet lah. Air mata hampir nak keluar lah. So sebab kita tengah cakap pasal berlakon ni kan, apa yang watak yang teringin sangat yang macam tak pernah try lah watak ni, I think I can nail that? Nak watak-watak something like mystery macam tu, yang macam orang tak sangka pun kau sebenarnya pembunuh tu. Macam sebenarnya kau baik tapi kau pembunuh. Ada nampak tak? Jom kita buat action. Hai Nadia. Saya Yusof. Yusof, nak pergi rumah saya? Kita jumpa kat Mi Tarik je lah, boleh tak? Tapi saya pada masa. You dah gila. Between hosting or berlakon, mana satu yang paling main job for you? Sebenarnya berlakon. Sebab memang passion berlakon. Hosting ni dia macam bidang terjun. Dia macam tiba-tiba je. Okay pula why not? Macam tu. But would you consider that macam kiranya hosting would you be your side income? Tak, side income saya berniaga.
Tapi you rasa penting tak side income tu? Side income kena penting. Contohlah kan, bila kita dah mencapai satu umur ni, dalam bidang ni, dia ada macam tamat tempoh lah. Betul. So, bila you dah rasa macam, macam tu kan, you kena fikir apa kemahiran you. Betul. So, apa yang aku pandai adalah mengacara dengan berlakon. Betul. So, you kena cari bakat lain. Apa lagi bakat yang aku boleh buat untuk cari side income tu? Contohnya, mostly kalau dalam bidang kita ni, berniaga lah Niaga lah. Apa yang diniagakan? Diri sendiri. Bakat kita lah apa yang kita boleh buat. Kalau kita jual ni, kita jual guna kemahiran kita, ada tangan. Boleh kepanaskan ni juga kan? Dia dah lapar sangat tu. Lepas tu kan, as I'm getting older, I don't think that I boleh buat benda tu selama-lamanya. Kadang-kadang rasa macam, tak boleh duduk diam lah. You kena hustle. Hasil demi hasil. I love that. Saya kehilangan arwah ayah saya meninggal waktu umur 9 tahun. So mak saya ibu tunggal, anak ada 4 orang. So bayangkan ya, dia daripada seorang suri rumah tangga. So bila ayah dah meninggal, dia kena kerja. Kita tengok dia macam mana dia hasil untuk besarkan anak-anak semua perempuan. Kita tengok macam mana dia kerja, malam kerja ni, siang kerja ni. So bila kita dah besar ni, kita pun jenis yang macam, aku tak boleh fokus satu je. Aku kena cari income aku yang lain. Betul. Bukan untuk kita, untuk membantu keluarga juga sebenarnya. So kita tak boleh lah macam selesa dengan keadaan kita. Kalau you orang yang sederhana, you kena berusaha bukanlah untuk menunjuk-nunjuk. Betul. Tapi untuk keselesaan diri. I agree apa you cakap. Sederhana tu penting, tapi at the same time, the security for yourself. Untuk masa depan tu kan, sebab especially dengan dunia yang sekarang yang sangat uncertain, anything could happen. Betul. So tak ada ke rasa macam nak jadi penyanyi? So I feel that you got the voice. I pernah berduet dengan Aina dulu. Serius tak? Untuk konsert dia. How come I never heard of it? Sebab konsert tu tak jadi. Jom kita nyanyi sekejap. Jom. 3, 2, 1, go. Berlari berkejaran seindah bunga di taman. Berlari berkejaran seindah bunga di taman. Bak gunungnya mekar akan daku puja, bahagia kita berdua. Indah Kemda burung pun turut menyanyi. bunyi gitar. Tawa Riang bercinta kita bersemi. Everybody. Hey. La 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 la. Louder. La 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 la. Ching ching. La 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 la. La 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 la. Craving for the late night snacks? Jangan risau, we got you covered. Our 5 outlets, Kota Damansara, TTDI, Subang SS15, Bukit Jalil dan juga Ampang buka sampai pukul 3 pagi. And if you're nearby Pasar Seni, our Jalan Sultan outlet open up until 6 a.m. So while the world's still sleeping, we are here for you. So what are you waiting for? Click on the link in the bio and find your nearest outlet. Macam dah pukul 10. It's supposed to be my bedtime, tapi I rasa macam I'm feeling young. Nak cari macam Gen Z lah untuk lepak with me malam ni. You have that Gen Z look. I am. You nak lepak with me tak malam ni? Please, nah. Let's go. Let's go. So, siapa nama you? Nama saya Aziz. I am a content creator. So basically, mostly I interview celebrities untuk naikkan. I saw your You contents. did? Yes. You are quite well known, babes. Yes. But can I know what is actually your actual age? I'm 28. 28. So I'm like the You're like hujung you're Gen like Z. macam hujung Gen Z. Hujung Gen Z. So how long you been doing this though? 3 years. 3 years? That's quite long. And do you enjoy? I enjoy it more when the second, third time when they come for repeat interview kan. And then diorang dah jadi macam more themselves, and then diorang actually like jawab dengan gaya diorang, not the PR train of themselves.
Yes. So that's the rewarding part lah. So macam we actually feel like macam kita dah compare layer diorang tu, diorang macam reveal diorang punya personality. Hasik, how would you like macam measure success? I feel successful bila I rasa macam everything is enough. Macam You feel content. I feel content. I don't care if I don't have like a lot of money. I don't care if I don't have a lot of jobs coming in. As long as macam hujung-hujung bank account I still ada 3 angka. Faham tak? I feel like that is so enough. I don't know because I feel like macam right now with the gaji yang I'm earning also, one bad car accident ataupun macam one sakit sekali insurance tak cover, I'm done. The cost living right now, Yeah. it's so expensive. But like to answer your question, I'd rather ada duit lah kot. Sebab in the future, kita tak payah stress lah. As I quote from Kak Sherry, Yeah. hustle for hasil. I love Kak I Sherry. love Kak Sherry. I'm obsessed with her. She's amazing. For me lah, Yeah. if badan masih allow, I still got the energy and the opportunity to do the best, I would do it. True. Memang sedikit stress and a bit overwhelming, but I do understand in the future, the return will be double or triple. Yeah. Kita hidup untuk masa depan. And also hidup kita kena sederhana. Are you sederhana? Do you I consider try yourself to be. I would say that my priority change as I'm getting older. So right now, I'm still single. I don't mind because I got my amazing parents. They are okay with whatever that I do and always support me. And I'm quite content with what I have right now. I got an amazing circle of friends. That's for me, I consider success already. With the cost living sekarang sangat expensive. You rasa 5,000 in a month cukup tak untuk menampung kehidupan you, or would you consider it as a luxury, sustainable, or you rasa macam benda tu ni cukup skincare aku je dah 4,300. Macam tu lah. Tahun 2003-2004 dikira luxury lah. Tahun 2026 sekarang ni definitely not a luxury. Dia cukup, but like it's definitely not a luxury. It's definitely like a norm. Maybe you kena ikat perut sikit, faham tak? Untuk get what you want. Macam you tak boleh have fun, you tak boleh makan sedap, you kena control. Okay. 5,000 tu you still kena control. So you would consider that 5,000 tu is basically standard lah. Standard. Sangat standard pada I masa rasa sekarang sangat ni lah. standard. I rasa sangat standard. For me also, I agree with you. I feel that it is manageable Yeah. if you manage your financial Yeah. properly. It's standard, tapi macam you cannot, I tak consider mewah langsung. It's just enough. Yeah, it's just enough. Meaning you memang really have to hustle for the extra luxury lah. If you want something that is like mahal sikit, you need to like get it out not from your main source income. That's a good insight. I love it. Hasik, you are approaching 30s. Oh, shut up. What would you consider the biggest achievement so far that you dah accomplish? I punya hidup, I cuma ada satu je macam achievement yang I nak. I want to have like a film out written by me. Oh my god, that's so nice. So macam anything else before that is just like a side quest punya achievement. Itu je achievement yang I nak. So macam before I achieve benda tu, I tak akan cakap yang I achieve anything. I'm rooting for you. Thank you. InsyaAllah. So all the producer, please take note. Yeah? Yes, we love sports, young people like him. Ada tak moment yang macam entering 30s tu kau you rasa macam, oh my god, there's adulting moment yang you rasa macam, oh my god. The prices on the things that I thought murah. As you start living individually? Yes, first time I living alone, I macam, ya Allah, kenapa mahal sangat? And then I didn't realise that macam tak sampai 10 barang pun dah sampai 300. Macam you beli beras, you beli telur, and then like you beli ni, Yeah. 300. For me, benda tu macam shock lah. Sebab waktu kecil, maybe macam it's different for our parents. Sebab macam kalau satu bakul penuh tu pun 100 lebih. But it's something yang people don't warn me on how expensive some things are. Does it also makes you like macam appreciate our parents even Oh, more in a way, yes. right? Sebab imagine them having us as a kids and then with siblings and everything and never even once they complain about it. And then now that kita seorang ni, kita tahu betapa susahnya kehidupan zaman dahulu. Yeah. I banyak kali tengok coworker I yang dah ada anak, yang macam anak ada 3-4, I macam, oh no, I cannot. Probably they sacrifice a lot of like their me time, dia orang macam enjoyment. So macam kita still macam walaupun kita rasa benda tu tak cukup. Yeah. Walaupun kita rasa macam, alamak, macam bulan ni aku tak tengok wayang, aku tak pergi karaoke. But maybe diorang dah tak ada benda tu for like 5 or 6 months. Sebab benda tu I belum experience lagi. Tapi the way that I hear it from people, I macam, oh my god,
How? Shout out to your parents maybe? Shout out to my parents, Haliza Harun and Abdul Halim. How did you guys do it? I don't know. Alhamdulillah, semoga kita Alhamdulillah, bekerja keras untuk membantu mereka hidup dengan lebih senang. That's why Betul I tak? need to have a movie so that I can pay them back. Yes. Thank you so much again, Putu Haziq, for just spending time with me. Yeah. It's such a pleasant to have you to connect with you and talk about your dreams and everything. I'll see you next round. And I'll Thank see you you. guys on the next episode, guys. Apa khabar? Kau baik kejap. Sihat ke? Oh. Alamak, jabut Akbar pula. spoil lah. Kau baik. Can you guess how old I am? Be mindful. Go ahead, hit it. 32. Is it? Is it? In a good way or a bad way? I'm 35. Oh, So that's good. Walaupun tak banyak sangat discount, but I'm still happy.